天我们要继续学习课室里也有什么. Hari ni kita nak sambung belajar dalam kelas juga ada apa. Okey, hari tu last class, last video, kita dah belajar beberapa benda dalam kelas. Okey, jadi Lausha harap semua boleh ingat dan hafal. Okey, penyapu, buku, meja, kerusi yang paling basic tu semua dah boleh hafal. Okey, jadi hari ni kita nak sambung beberapa benda lagi dalam kelas dan kita nak guna perkataan yeah. Yeah tu maksudnya apa? Maksudnya juga. Okey, yeah. Alright, so kita ikut Lausha baca. 课室里也有什么? Dalam kelas juga ada apa? Okey, jom kita tengok ada apa. Alright, kita ikut Lausha baca. 热历 maksudnya kalender. Okey, jadi kita boleh sambungkan ayat dan kita boleh bagi tahu dalam kelas juga ada kalender. 课室里也有日历. 课室里也有日历. Okey, dalam kelas juga ada lampu. Macam mana nak sebut lampu? Kita ikut Lausha sebut. 电灯 电灯. Okey, dalam bentuk ayatnya, ikut Lausha sebut. Okey, 跟着老师读. 课室里也有电灯. 课室里也有电灯. Okey, 很好. Okey, 下面 dalam kelas juga ada kipas. Macam mana? Kita ikut Lausha, 跟着老师. 课室里也有风扇. 课室里也有风扇. Okay, next kita nak bagi tahu ada macam softboard tu kan. Ada papan kenyataan dalam kelas. Kita sebut dia sebagai 布告板. 布告板. Okay, jadi macam mana nak sebut dalam kelas juga ada papan kenyataan. Okey, 跟着老师. 课室里也有布告板. 课室里也有布告板. Okey. So, macam biasa kalau dengan Lausha, kita nak pandai belajar Huayu ni. Jadi, kita pun kena rajinkan diri untuk buat nota. Buat nota, hafal. Buat nota, hafal. Because language, when you're not practicing it, it will gone. Okay. So, kita tengok apa benda yang terbang and cuba sebut dalam bahasa Cina. This is 什么? Apa itu jam? 闹钟. Okay, 闹钟. Okay, next. 是什么呢? Tingkap. Apa dia tingkap? Okay, next. Penyapu. In Chinese, apa dia? Tong sampah. Apa dia tong sampah? Cuba tengok balik, refer to the last note. Okay. Pintu. Apa dia pintu? Dia start dengan huruf M. Men. Okay. Meja in Chinese. What is it? 是什么? 桌子. 这个呢? Apa dia tadi? Lampu. 电灯. Okay, next 下面. Okay, rak buku. 是什么? Papan putih. Whiteboard. Okay, kita translate in Chinese. White by pai. Okay, pai. Next one. Baru tadi kita belajar kalender. 日历. 这是什么? Kipas angin. 风扇. Okay, next. So, kita nak recall. 课室里有什么? Dalam kelas ada apa? So, apa yang Lausha harapkan objektif daripada bab ini? 你们可以说一说 ayat ni.
Okey, awak semua boleh baca ayat ni dan boleh sebut. Boleh sebut. Okey, kita boleh expresskan. Okey, you boleh masuk kelas and you boleh tunjuk. 这是电灯，这是风扇，这是桌子。Okey, 课室里有门，课室里有白板。Okey, so kena practice ayat ni. 课室里有什么？老师问，老师tanya, 课室里有什么？ Okey, 比如说 macam mana kita nak bagi tahu dalam kelas ada? Cuba jawab soalan 老师。课室里有什么？课室里有闹钟。Okey, kalau kita nak bagi tahu dua benda. Ada jam dan juga ada tingkap. Window, tingkap. So macam mana kita nak sebut dia? Dan lah, sebab ada dua benda. Okey, ada dua benda. So kita lah sebut jam dan tingkap. So kita nak bagi tahu dalam kelas ada jam dan tingkap. 课室里有闹钟和窗户。Okey, saya lah sekali lagi. 课室里有闹钟和窗户。macam tu. Okey, next. 课室里有什么？kita tengok ada barang apa. So kita kat sini Lausha letakkan ada dua barang juga. So, apa dia tong sampah dalam bahasa Cina? Cuba kita tengok balik kita punya buku teks ataupun you punya notebook. Laji tong. Okey, laji tong. So macam mana kita nak jawab soalan Lausha? 课室里有垃圾桶和桌子。再来一次，sekali lagi. 课室里有垃圾桶和桌子。kita nak beritahu dalam kelas ada tong sampah dan meja. Okey. Next. Ada tiga barang. So kita nak sebut tiga-tiga barang ni kan? Kita nak beritahu. 课室里 ada penyapu, pintu dan meja. So jadi he tu dekat situ. Okay. So kita refer balik to the notes before. Apa dia penyapu? So kita ikut Lausha baca. Macam mana Lausha sebut ayat ni? Dalam kelas ada tiga barang ni. 课室里有扫帚、门和桌子。课室里有扫帚、门和桌子。So kalau you nak tulis ayat, make sure dekat tepi扫帚, penyapu ni ada koma, men, pintu, he dan 桌子, meja. Lepas tu ada titik, titik bulat hujung, kat hujung ayat. Okey, macam mana bagi tahu? Soalan ni kita ikut baca dulu. 课室里也有什么? Dalam kelas juga ada apa? 也有什么? So dekat 什么tu yang kita jawab soalan dia. Apa dia? Papan putih. 课室里也有白板. 课室里也有白板. Macam tu. Macam mana bagi tahu ni ada dua barang ni? Kita cuba jawab soalan Lausha. 课室里也有什么？课室里也有白板和日历。再来一次，sekali lagi. 课室里也有白板和日历。Okey, next. Macam mana kita nak beritahu tiga barang ni? Okey. Cuba jawab soalan Lausha dulu. 课室里也有什么？课室里也有白板、日历和风扇。再来一次。课室里也有白板、日历和风扇。
For the next class, kita akan sambung lagi apa yang kita nak belajar dalam bab ni. Okay, tapi apa yang Lausha harapkan untuk latihan bab kali ini, okay, Niman dah boleh sebutkan dengan lancar. Okey, 可是里有什么? Dalam kelas ada apa? 可是里也有什么? Dalam kelas juga ada apa? So, untuk bab ni Niman要记住, kena ingat. Okey, dalam kelas tu 有什么? 可是里有什么? So, semua barang dalam kelas tu dah kena ingat. 桌子, 风扇, 白板凳. Okey, so 加油!